Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Afiq bin Ramli. Saya daripada Option Bahasa Melayu Kumpulan 2. Hari ini saya akan membentangkan tentang konsep ejaan dan kegramatisan tata bahasa berdasarkan sumber PRPM oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Pertama, kita lihat kepada konsep ejaan. Menurut PRPM, ejaan ialah sistem atau kaedah penulisan huruf dalam sesuatu bahasa yang mematuhi peraturan tertentu dalam bahasa Melayu. Sistem ejaan yang digunakan ialah ejaan Rumi Baharu yang diwartakan pada tahun 1972. Ejaan yang betul penting untuk memastikan maksud perkataan jelas dan tidak menimbulkan kekeliruan. Seterusnya, konsep kegramatisan tata bahasa. Menurut PRPM, tata bahasa ialah sistem peraturan yang menentukan cara perkataan disusun menjadi ayat yang betul dan bermakna. Kegramatisan pula merujuk kepada kesempurnaan dan ketepatan struktur ayat mengikut hukum tata bahasa. Ayat yang gramatis mempunyai susunan subjek, predikat, objek dan keterangan yang betul serta menggunakan imbuhan dengan tepat. Oleh itu, ejaan dan kegramatisan tata bahasa memainkan peranan yang penting dalam memastikan komunikasi bertulis dan lisan dalam bahasa Melayu jelas, tepat dan berkesan dengan mematuhi panduan PRPM. Kita dapat mengekalkan mutu dan keindahan bahasa kebanggaan dapat mengekalkan mutu dan keindahan bahasa kebangsaan kita. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesalahan ejaan dalam frasa jaga perjarakan sosial yang dapat kita lihat pada papan tanda tadi. Perkataan perjarakan ialah ejaan yang salah. Berdasarkan rujukan dalam Pusat Rujukan Persuratan Melayu PRPM oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan yang betul ialah penjarakan. Menurut PRPM, kata penjarakan berasal daripada kata dasar jarak dan apabila digabungkan dengan imbuhan pen, an, ia membawa maksud proses atau perbuatan menjauhkan jarak antara dua pihak atau benda. Maka, bentuk yang betul secara tata bahasa ialah penjarakan sosial yang bermaksud menjarakkan diri antara satu sama lain untuk mengelakkan penularan penyakit. Selain itu, saya akan berkongsikan tentang kesalahan ejaan bagi perkataan kuih tiaw dan kuih tiaw. Perkataan ini sering kita lihat pada papan tanda kedai makan, menu restoran dan juga dalam media sosial. Namun, ramai yang tidak menyedari bahawa ejaan kuih tiaw sebenarnya adalah salah dari segi sistem ejaan bahasa Melayu. Menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu PRPM, ejaan yang betul dan diiktiraf dalam bahasa Melayu ialah kuih tiaw. Dalam PRPM, perkataan kuih tiaw didefinisikan sebagai sejenis mi yang diperbuat daripada tepung beras dan biasanya digoreng atau dimasak dengan pelbagai cara. Seterusnya, perkataan yang salah ialah tiada huruf Y dan menggantikan
sahaja lebih tepat, malah menepati prinsip penyerapan kata pinjaman dalam bahasa kita. Dalam konteks rasmi seperti penulisan, karangan, laporan atau bahan penerbitan, kita hendaklah menggunakan ejaan yang disahkan oleh PRPM, iaitu Kueh Tiaw. Kueh Tiaw ialah ejaan yang salah, manakala Kueh Tiaw ialah ejaan yang betul. Jadi, lepas ni kalau kita nampak menu bertulis Kueh Tiaw goreng, bolehlah kita ingat ejaan yang sebenar ialah Kueh Tiaw goreng. Baiklah, kesalahan ejaan yang agak lucu tetapi penting untuk kita fahami, iaitu kesalahan pada papan tanda yang tertulis potong rambut. Jika kita perhatikan, ejaan sebenarnya ialah potong rambut. Perkataan potong rambut ialah ejaan yang salah kerana huruf awal perkataan yang potong dan rambut telah digugurkan. Hal ini menyebabkan maksudnya menjadi tidak jelas dan tidak membawa makna sebenar. Menurut PRPM, perkataan potong bermaksud memisahkan sesuatu dengan menggunakan alat tajam seperti pisau atau gunting. Manakala rambut pula bermaksud bulu yang tumbuh di kepala manusia. Apabila digabungkan, potong rambut bermaksud aktiviti menggunting atau merapikan rambut seseorang. Kesalahan seperti ini sering berlaku kerana kecuaian dalam penulisan atau mungkin ingin menyingkatkan perkataan untuk nampak menarik. Namun, dalam konteks bahasa yang betul, ejaan perlu mengikut sistem ejaan Rumi yang ditetapkan supaya maksudnya tidak berubah dan mudah difahami oleh pembaca. Penggunaan bahasa yang betul penting bukan sahaja dalam penulisan rasmi tetapi juga pada papan tanda atau iklan, kerana ianya mencerminkan tahap kecekapan bahasa masyarakat. Jadi, yang betul ialah potong rambut, bukan potong rambut. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tentang kesalahan ejaan perkataan murtabak yang sering digunakan pada papan tanda dan menu makanan di kedai-kedai. Perkataan yang sering kita lihat ialah murtabak, namun ejaan ini sebenarnya salah. Berdasarkan Pusat Rujukan Persuratan Melayu PRPM oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, ejaan yang betul ialah bukan murtabak tetapi martabak. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, martabak bermaksud sejenis makanan yang diperbuat daripada tepung gandum yang diundi, diisi dengan telur dan daging, lalu digoreng di atas kuali lemper. Ejaan ini berasal daripada bahasa Arab, iaitu murtabak, yang membawa maksud dilipat atau berlapis. Kesalahan ejaan murtabak berlaku kerana pengaruh sebutan lisan dalam masyarakat yang menukar huruf A kepada U. Walau bagaimanapun, dalam penulisan rasmi dan papan tanda awam, kita hendaklah menggunakan ejaan yang betul mengikut panduan DBP, iaitu martabak. Oleh itu, pengguna bahasa Melayu yang bertanggungjawab, kita perlu memastikan ejaan yang digunakan tepat dan selaras dengan
sistem ejaan bumi yang diiktiraf. Ingat, ejaan yang betul bukan murtabak tetapi martabak. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesalahan ejaan bagi perkataan bergedil yang sering digunakan dalam penulisan dan papan tanda makanan. Perkataan yang sering kita lihat ialah bergedil, namun ejaan ini sebenarnya salah mengikut sumber rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka atau DBP. Menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu PRPM, ejaan yang betul ialah bergedel, bukan bergedil. Dalam PRPM, bergedel didefinisikan sebagai sejenis makanan yang dibuat daripada kentang yang dilenyek dan dicampur dengan daging atau ikan kemudian digoreng. Selain itu, dalam Kamus Dewan edisi keempat, bergedel turut dieja dengan huruf I, bukan huruf I, pada suku kata kedua iaitu BERGEDEL. Hal ini menunjukkan bahawa ejaan bergedil telah menyimpang daripada sistem ejaan bumi yang disahkan oleh DBP. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kesalahan ejaan bagi perkataan me'e dan mi. Kesalahan ini sering berlaku dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam papan tanda kedai makan, menu restoran dan juga media sosial. Ramai yang menulis perkataan ini sebagai me'e. Contohnya, me'e goreng, me'e kari dan me'e rebus. Namun, ejaan yang sebenar dan diiktiraf dalam sistem ejaan bahasa Melayu ialah mi, bukannya me'e. Menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu PRPM, mi bermaksud sejenis makanan yang dibuat daripada tepung gandum, dijadikan tali halus panjang dan dimasak dengan pelbagai cara. Jadi, kesalahan ejaannya ialah huruf 2i yang perlu digantikan dengan huruf I. Jadi, jika kita berjumpa dengan orang yang menggunakan perkataan me'e, kita perlulah tegur dengan cara yang berhemah supaya mereka mengikut ejaan yang sebenar di dalam dan mengikut Kamus Dewan Tata Bahasa, iaitu perkataan mi. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesalahan penggunaan goreng pisang berbanding dengan bentuk yang betul, iaitu pisang goreng. Kesalahan ini sering kita dapat lihat pada papan tanda atau gerai jualan makanan. Berdasarkan Pusat Rujukan Persuratan Melayu PRPM, perkataan goreng bermaksud memasak sesuatu dalam minyak yang panas. Manakala pisang goreng pula ialah pisang yang digoreng sebagai makanan ringan. Dari segi tata bahasa, perkataan pisang ialah kata nama, manakala goreng ialah kata adjektif yang menerangkan keadaan pisang tersebut. Menurut Tata Bahasa Dewan, susunan yang sesuai dalam frasa nama ialah kata adjektif hadir selepas kata nama. Oleh itu, bentuk yang betul ialah pisang goreng, bukannya goreng pisang. Oleh itu, dalam penulisan dan paparan awam, kita hendaklah menggunakan bentuk pisang goreng agar selaras dengan sistem tata bahasa dan ejaan yang ditetapkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Jika kita lihat banyak kedai di tepi jalan menggunakan perkataan
dia boleh menukarkan kepada goreng pisang kepada pisang goreng, supaya menjadi lebih betul dan mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka. Baiklah, seterusnya perkataan beryani yang sering digunakan pada papan tanda restoran dan menu makanan. Namun, ejaan ini tidak betul. Menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), ejaan yang betul ialah beryani, iaitu sejenis nasi yang dimasak bersama rempah dan daging. Perkataan ini berasal daripada bahasa Urdu atau Parsi, iaitu beryani, yang telah disesuaikan dengan ejaan bahasa Melayu standard. Kesalahan ejaan seperti beryani sering berlaku akibat pengaruh sebutan dan kebiasaan masyarakat. Namun, penggunaan ejaan yang betul amat penting untuk memastikan ketepatan bahasa, profesionalisme dan penghormatan terhadap bahasa kebangsaan. Oleh itu, marilah kita membiasakan diri menggunakan ejaan beryani agar bahasa Melayu terus kekal, tepat dan dihargai. Jika kita berjumpa dengan perkataan salah seperti beryani, kita perlulah tegur dengan cara yang sopan agar mereka mengikut ejaan yang betul yang dikeluarkan oleh DBP dan PRPM, iaitu beryani. Baiklah, saya ingin berkongsi tentang kesalahan ejaan antara hati dan hati yang sering kita jumpa dalam penulisan bahasa Melayu, terutamanya di media sosial. Sebenarnya, perkataan yang betul ialah hati, manakala hati ialah ejaan yang salah. Dalam sistem ejaan bahasa Melayu, huruf vokal berganda AA tidak digunakan. Jadi, ejaan hati memang tidak betul. Menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM), perkataan hati mempunyai dua maksud utama. Pertama, hati ialah organ dalam badan manusia atau haiwan yang berfungsi menapis darah. Kedua, ia juga bermaksud perasaan atau jiwa seseorang. Contohnya, dalam ayat, dia mempunyai hati yang baik. Perkataan hati digunakan untuk menggambarkan sifat seseorang yang penyayang atau baik budi. Kesalahan ejaan seperti hati mungkin nampak kecil, tapi sebenarnya ia boleh menjejaskan keindahan dan ketepatan bahasa. Bila ejaan salah, mesej yang disampaikan pun boleh jadi kurang jelas. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang kesalahan ejaan bagi perkataan taugeh dan toge. Perkataan ini sering digunakan untuk merujuk kepada sayur jenis kekacang yang biasanya tubuh daripada biji kacang hijau. Namun, begitu ramai yang masih keliru antara ejaan taugeh dan tauge. Menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM), ejaan yang betul ialah tauge, iaitu tanpa huruf H di hujungnya. Dalam PRPM, toge didefinisikan sebagai kacang hijau yang digunakan sebagai sayuran. Ini bermaksud perkataan ini sudah diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Melayu dan telah ditetapkan
bentuk ejaan bakunya, manakala taugih pula merupakan ejaan yang salah dan tidak terdapat dalam PRPM. Huruf H di ujung perkataan itu tidak diperlukan kerana tidak menggambarkan sebutan sebenar dalam bahasa Melayu. Oleh itu, ejaan yang betul menurut sistem ejaan Rumi, bahasa Melayu dan PRPM ialah taugih, bukan taugih. Jadi, selepas ini apabila kita menulis atau menyebut perkataan ini dalam konteks rasmi atau penulisan, pastikan kita menggunakan ejaan yang betul, iaitu taugih, bukan taugih. Baiklah, seterusnya saya akan berkongsi tentang kesalahan ejaan yang sering kita lihat pada papan tanda jalan, iaitu perkataan kurangan dan kurangkan. Kalau kita lihat pada papan tanda di tepi jalan, ada yang tertulis kurangan laju. Namun, sebenarnya ejaan dan penggunaannya itu tidak betul. Menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu PRPM, perkataan kurangan bermaksud pengurangan atau perkara yang dikurangkan. Contohnya dalam ayat berlaku kurangan pada stok barang. Jadi, kurangan ialah kata nama, bukan kata suruhan. Sebaliknya, perkataan yang betul digunakan papan tanda ialah kurangkan, kerana kurangkan ialah kata kerja suruhan yang bermaksud menjadikan sesuatu kurang. Sebagai contoh, kurangkan laju membawa maksud perlahankan kelajuan. Oleh itu, papan tanda yang betul sepatutnya ditulis sebagai kurangkan laju, bukannya kurangan laju. Oleh itu, kita perlulah berhati-hati dalam memilih bentuk kata yang sesuai. Satu huruf atau imbuhan yang berbeza boleh mengubah sepenuhnya maksud ayat. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan kesalahan ejaan huruf dalam perkataan bila yang terdapat pada papan tanda bilik wuduk perempuan. Menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu PRPM, perkataan betul ialah bilik, bukan bila. Kesalahan ini berlaku pada huruf vokal I dalam perkataan bila, perlu ditukar menjadi huruf I supaya menjadi bilik. Menurut PRPM, bilik bermaksud ruang dalam bangunan yang berdinding dan tertutup untuk tujuan tertentu seperti bilik darjah, bilik tidur atau bilik wuduk. Kesimpulannya, papan tanda tersebut sepatutnya ditulis sebagai bilik wuduk perempuan. Dengan membetulkan kesalahan ini, kita dapat memastikan penggunaan bahasa kita lebih baku, tepat dan selaras dengan panduan Dewan Bahasa dan Pustaka. Baiklah, seterusnya kesalahan ejaan perkataan Ramadan, dan bentuk ejaan yang betul ialah Ramadan. Berdasarkan rujukan daripada PRPM, Dewan Bahasa dan Pustaka, dalam masyarakat kita masih ramai yang menulis Ramadan pada kain rentang, ucapan
dan media sosial. Namun begitu, menurut PRPM, ejaan yang betul ialah Ramadan tanpa huruf O dan tanpa tambahan huruf H selepas D. Perkataan Ramadan berasal daripada perkataan Arab iaitu Ramadan yang bermaksud bulan ke-9 dalam kalender Islam dan merupakan bulan umat Islam menunaikan ibadah puasa. Dalam sistem ejaan Rumi, bahasa Melayu perkataan ini disesuaikan mengikut kaedah transliterasi rasmi tanpa menambah bunyi asing. Ramadan tidak menepati panduan ejaan DBP. Oleh itu, penggunaan ejaan yang betul amat penting bagi menjaga ketepatan dan keindahan bahasa Melayu. Secara ringkasnya, marilah kita membiasakan diri menulis Ramadan dengan betul agar bahasa kita digunakan oleh semua rakyat Malaysia dengan tepat dan selaras mengikut panduan rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka. Baiklah, saya ingin berkongsi tentang satu kesalahan ejaan yang sering berlaku dalam kalangan kita, iaitu antara perkataan bahulu dan baulu. Kalau kita perasan, ramai orang menulis kuih tradisional ini sebagai bahulu. Tapi sebenarnya, menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, ejaan yang betul ialah baulu. Dalam PRPM, baulu bermaksud sejenis kuih yang dibuat daripada tepung, telur dan gula. Contohnya, bahulu cermai, iaitu kuih kecil yang berbentuk seperti buah cermai, dan bahulu gulung yang biasanya disapu dengan jam. Sebelum digulung, ramai orang biasa menyebut dan menulis bahulu sebab bunyinya lebih sedap didengar oleh telinga. Tapi dari segi bahasa yang baku, huruf H itu sebenarnya tidak ada. Jadi, kalau kita menulis dalam bentuk rasmi seperti karangan atau laporan, kita mestilah menggunakan ejaan baulu. Kedua-duanya nampak sama. Hanya satu yang betul mengikut kamus, iaitu baulu. Jadi, kalau nampak ejaan bahulu, bolehlah kita tegur dengan cara yang berhemah dan bantu orang lain menggunakan ejaan yang betul. Sebagai penutup, dapat saya tegaskan bahawa ejaan dan kegramatisan tata bahasa memainkan peranan yang penting dalam memastikan bahasa Melayu digunakan dengan betul, indah dan bermakna. Ejaan yang tepat membantu kita menyampaikan maksud dengan jelas, manakala kegramatisan pula menjadikan ayat kita tersusun dan mudah difahami. Apabila kita menggunakan bahasa Melayu dengan betul, sebenarnya kita sedang menunjukkan kecintaan terhadap bahasa kebangsaan kita. Oleh itu, kita mestilah sentiasa merujuk kepada sumber yang sahih seperti PRPM dan Dewan Bahasa dan Pustaka, supaya penulisan dan pertuturan kita menepati peraturan bahasa yang betul. Bahasa yang terpelihara melambangkan bangsa yang beradab dan berilmu. Maka, marilah kita bersama-sama memartabatkan bahasa Melayu agar terus kekal sebagai lambang jati diri dan kebanggaan kita semua. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun. Bahasa indah
bahasa terpelihara, tata bahasa, panduan utama, gunakan ejaan dengan sempurna, maruah bahasa kekal bersama. Terima kasih. Itu sahaja daripada saya, Muhammad Afiq bin Ramli, daripada Option Bahasa Melayu kelas 2.